Baru-baru ini, pelakon dan penyanyi Alif Sata berkongsi insiden membabitkan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI kali ini memberi kesan emosi yang luar biasa kepada dirinya secara peribadi. Alif Sata atau Muhammad Alif bin Muhammad Sata, 34, dan rata-rata rakyat Malaysia berasa sedih dengan tragedi kemalangan ngeri yang meragut 15 nyawa di Jalan Raya Timur Barat, berhampiran Tasik Banding, Gerik, Perak. Dalam satu luahan di aplikasi Threads miliknya, Alif mengakui tidak pasti mengapa hatinya begitu terganggu dengan insiden tersebut. Alif turut meluahkan kebimbangan terhadap pola kemalangan yang sering berulang, termasuk pemanduan bas yang terlalu laju, memotong di selekoh dan memandu dalam keadaan yang tidak sesuai seperti pada waktu malam yang gelap. Tanpa menyalahkan mana-mana pihak secara khusus, Alif mengemukakan persoalan besar yang sering bermain di fikiran orang ramai berkenaan langkah terbaik untuk mengelakkan tragedi sebegini daripada terus berlaku. Pertanyaan jujur itu membuka ruang perbincangan yang penting di ruangan komen hantarannya di threads itu. Ramai netizen mencadangkan agar syarikat pengangkutan awam menguatkuasakan peraturan keselamatan yang lebih ketat seperti Petronas dan Shell, termasuk pemasangan sistem penggera pada bas bagi memberi amaran jika melebihi had laju 90 km sejam. Selain itu, ada juga yang mencadangkan penggunaan sistem penghadang bergolek atau dikenali sebagai rolling guardrails di selekoh tajam dan kawasan berisiko tinggi sebagai langkah tambahan untuk mengurangkan impak kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Alif Sata turut mengintipkan doa agar roh mangsa ditempatkan di kalangan insan beriman serta keluarga mereka diberi kekuatan menghadapi ujian yang berat ini. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga peristiwa tragis ini mendapat iktibar kepada semua pengguna jalan raya.